Kamu faham tak apa kamu cakap ni? So sebab itu saya nak cakap pada budak-budak Walanon ke Madanon ke apa benda menteri-menteri ni pun sama lah. Selalu saya cakap pada budak Walanon 20 sen ni, tapi sekarang menteri pun kepala otak macam ini sampai 1 trilion komen. Okey, saya tengoklah hari ni komen daripada beberapa wakil rakyat dalam parlimen. Ada beberapa orang lah, semua dia orang kata bahawa Malaysia dah gadai, PMX dah gadai Malaysia dengan bagi harta 1 trilion kepada US. Okey, first kali saya nak tanya soalan ni pada korang-korang ni. Korang faham tak maksud 1 trilion tu? Bukan PM bagi harta ataupun khazanah Malaysia bernilai 1 trilion ke US. Itu maksudnya kita berniaga dengan US nilainya 1 trilion. Apa masalah? Maknanya untunglah Malaysia. Okey? Kalau bagi macam apa yang British buat dulu kat tanah Melayu, dia ambil kita punya getah, dia ambil kita punya timah, lepas tu dia tak bagi apa-apa hasil pada Malaysia, tu bagi. Itu betul menjarah harta Malaysia. Tapi sekarang zaman moden, mana ada negara dunia buat macam tu? Tak ada. Semua berniaga. So agreement tu Malaysia bagi komitmen untuk berniaga nilainya 1 trilion dengan US, bukan bagi pada US. Aduh, korang ni tak faham ke? Berniaga dengan bagi lain, tahu tak? Kau bagi tanah kau kepada orang, tu bagi. Tapi kalau kau jual tanah pada orang, tu maknanya kau berniaga, kau untung lah. Kan? Yang pertama. Yang kedua, ada satu wakil rakyat tu kata, kenapa kita kena beli LNG, Liquefied Natural Gas, daripada US? Kan kita ada LNG dekat Sarawak. Saya nak bagi tahu wakil rakyat, itu wakil rakyat masih pening dia orang ni. Tak study ke? Kita punya gas kat Malaysia sekarang ni dah tak cukup untuk jana kuasa, untuk jana elektrik dah tak cukup. Gas-gas yang ada dekat Sarawak, Sabah tu dah tak cukup untuk jana elektrik. So kita terpaksa beli. So kita boleh beli daripada banyak tempat. Kita boleh beli daripada Qatar, kita boleh beli daripada Russia. Banyak tempat kita boleh beli. Tapi memandangkan kita nak turunkan tarif kita, yang mana antaranya kita punya semiconductor tak kena tarif, kelapa sawit tak kena tarif. So Malaysia buat deal lah dengan US. Lepas ni kita belilah daripada US. Apa masalahnya kita beli dengan US? Bukanlah maksud kita beli dengan harga melambung-lambung, mesti harga pasaran juga. Kalau lepas ni Petronas beli harga melambung-lambung dekat US, masa tu baru boleh komplain. Sama juga macam cerita RE tu. Kalau lepas ni US kata okey, aku beli harga RM1 je, padahal market RE tak tahu berapa kan, kita bagi 10 sen je harga RE, tu baru boleh kita kata kita kena sembelih dengan US. Tapi kalau dibeli harga RE kita dengan harga pasaran, atau kita beli LNG dengan harga pasaran, itu bukan kena sembelih, itu bisnes. Betul tak? Aduh, kadang-kadang saya tak faham lah orang buat komen ni. Okey, apa pendapat korang? Kita jual maruah ke bagi 1 trilion ke kita berniaga dengan US dengan nilai 1 trilion? Cuba korang komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kamu belajar ekonomi kat mana? Tuan saya tanyalah budak-budak yang tak ada ijazah, bukan tak ada ijazah, bukan sekadar tak ada ijazah, yang tak tahu apa tu. Budak-budak PH ni yang terpaling ekonomi dia, yang jadi champion hero dia. Ini siapa ajar kamu ini? Ini kamu berniaga macam ni ke? Katakan kita berniaga, kita berniaga, kita jual apa benda? Kita jual nasi lemak ke apa. Lepas tu kita jual banyak nasi lemak kepada orang itu. Dia banyak kata dia ni jual motor katakan. Dia selalulah beli nasi lemak kita. Sampai banyak nasi lemak, kita ada trade surplus dengan dia. Lepas tu satu hari dia kata, aku beli banyak nasi lemak daripada kamu ini. So untuk balancekan niaga ini, kamu kena beli motor daripada aku pula untuk balance. Adakah macam tu kamu berniaga? Ini tak masuk akal langsung. Mana ada hujah dalam trade ni, kamu kena balancekan trade surplus itu. Ini kalau orang itu kita lebih jual, baguslah untuk negara kita. Buat apa pula kita kena beli daripada dia pula untuk balancekan kosong-kosong pula dah. Ini kamu belajar ekonomi, belajar perniagaan, belajar international trade dekat mana ini? Lagi satu, kita trading dengan banyak negara. Tahu tak? Kita trade dengan negara-negara ini. Ada negara yang kita ada trade surplus atau lebihan dagangan, dan ada negara yang kita ada trade deficit ataupun kekurangan dagangan. Ada negara yang kita beli lebih,
ada negara yang kita jual lebih. Macam di Amerika ini kita jual lebih. Tapi ada negara macam negara China, kita beli lebih daripada dia. So certain negara kita beli barang lebih, certain negara dia yang beli barang kita lebih. So on average itu, kalau yang ini ada surplus, yang ini tolak deficit, on average kita campur-campurkan ini, kalau kita ada lebihan dagangan, lepas kita campur kita punya trade dengan semua-semua negara ini, barulah kita ada apa orang kata ekonomi punya growth dekat situ. Tapi kalau di mana-mana negara yang kita ada surplus ni, kita pula nak kena balance kan pula, nak kena beli lebih daripada dia pula. So last apa jadi negara-negara yang kita ada deficit ni? So kita ada negatif lah kita punya trade nanti macam itu. So sebab itu tak pernah diajar dia orang kalau kita ada trade surplus, kita pula dah mengada-ngada nak kena balance kan. So cikgu ekonomi kamu ni siapa? Anwar Ibrahim, Dafrul. Dia tak tahu apa dengan kamu-kamu macam ini. Ini yang saya cakap. Kamu ni tak faham. Adakah bila kita ada trade surplus, kita kena balance kan? Habis contohnya macam negara China. Negara China, kita ada deficit. Di Amerika, kita jual, tak salah saya, 40 bilion US dollar. Ini saya dah cakap. Lepas tu kita beli 20 bilion US dollar. So lebih kurang 10 ke 20 bilion US dollar itu, kita jual lebih daripada mereka. Ini yang dia kata ada surplus. So, dia yang paksa untuk kita balance kan. Itu 20 bilion itu. 20 bilion ini adalah barang daripada syarikat-syarikat mereka sendiri. Kamu tahu tak? Tetapi banyak daripada company inilah yang pacak kepada sini. Mereka tak bayar cukai pun. So apa benda yang kita dapat? Dia datang pacak kilang kat sini. Ini saya dah cakap dulu. Cukai pun tak bayar. Dapat pengecualian cukai macam-macam. Lepas tu cukai ekspor pun tak bayar. Lepas itu dia pergi ekspor balik pada negara dia. Lebih kurang berapa belas bilion ke 20 bilion ini. Barang-barang elektronik chip ini. Company dia sendiri yang pacak dekat sini, kita hantar balik ke sana. So bila mereka nak masuk Amerika, mereka kena bayar cukai kepada kerajaan mereka. Kita pula dah yang tak jadi tak tentu arah. Lepas tu buat deal macam-macam ini. Sampai commit sampai 1 trilion. Ini yang saya cakap. So ini apa benda ini? Kamu tak fikir ke? Ini satu lagi. Lepas itu, bila kamu kata kita ada surplus pula, nak balance kan surplus tu. Habis negara macam negara China. Negara China itu, dia kita ada deficit tu dengan dia. Kita beli barang lagi banyak daripada kita jual kepada dia. So kalau kita tak boleh balance kan dengan trade deficit yang kita ada dengan negara ni, apa hal pula kita jadi pak sanggup nak kena balance kan trade dengan Amerika? So sebab itu hujah kamu yang kalau kita ada surplus kita kena balance dengan itu. Ini hujah apa? Mana kamu belajar ekonomi ni? Ke kamu pun macam budak-budak terpaling ekonomi, budak PH ni yang tak pernah belajar ekonomi, belajar daripada Google ke apa benda, ChatGPT ke apa ke benda ke saya tak tahu. Tiba-tiba nak petikai ataupun nak berdebat dengan kita tak pasal macam Rafizi lah. So sebab itu saya cakap, kamu ini macam mana ini? Ini kalau kamu buat satu dasar yang bodoh seorang tak apa, saya dah cakap. Tapi ini melibatkan kita 1 trilion ni. Ini duit daripada mana ini? Lepas itu satu lagi, ada orang-orang kamu cakap apa? Kata okey tak apalah, kita beli daripada kita beli barang daripada Amerika pun beli daripada kita. Ini apa hujah macam itu? Ini kita commit. Dan ada yang cakap kata ini kapal terbang kita pakai. Kita tak perlu commit macam itu. Kalau kamu commit ini, maksudnya kamu kena beli daripada dia. Kita tak ada pilihan. Kita dah sign benda itu. Apa pasal pula kita macam tadi kita berniaga tadi saya cakap. Kalau kita berniaga nasi lemak, dia nak jual pada motor, kita kena beli motor daripada dia pula dah. Kena sign pula. We want to be able to have option. Kalau kita nak pakai, kita belilah. Lepas tu bila kita beli, tak semestinya kita beli pada dia, terpulang kepada kita lah. Nak beli kapal terbang daripada orang ini ke, nak beli kapal terbang daripada orang itu ke, as and when we required. Bukannya sign awal-awal daripada satu pihak ini, sign ini. Lepas itu orang kata ada argument, saya dapat WhatsApp tadi. Ada orang kata benda ni konon-kononnya hedging. Ni hedging lah konon-konon. So sebab kita tengah-tengah antara dua kuasa besar ni, Amerika dengan China. So kita hedging. Saya nak bagi tahu sikit. Kamu tahu ke apa kamu cakap ni? Kamu tahu tak hedging tu apa? Hedging ni asalnya daripada finance. Yang hedge fund buat itu. Lepas itu dia extendkan argument hedging ni kepada international relation. Political punya international relation. So saya belajar finance, saya pun belajar international relation, saya pun belajar international law dan sebagainya. Dalam finance, hedging ni adalah satu benda yang kamu buat
untuk mengurangkan exposure ataupun risiko. So macam mana kamu nak kurangkan exposure ataupun risiko ini? Kamu buat hedging, maksudnya apa? Maksudnya kamu tak commit. Hedging ini non-committal tau. Kamu tak commit awal. Itu hedging. Maksudnya kamu ada option. So sebab itu dalam finance, kita buat hedging, kita ada option. Satu put option, call option. Siapa yang belajar finance tahulah. Put option apa? Kamu ada option untuk jual benda itu. Kalau katakan harga dia naik ke, harga turun ke, macam mana kamu tak suka, so you have the option to jual bila harga tu naik. Dan kalau call option pula, kamu ada option untuk beli. Beli benda itu. Sorry, kalau jual tadi tu, put option, kamu ada option untuk menjual benda itu bila harga dia turun pada harga yang kamu set, harga tinggi. Kalau call option itu, kamu ada option untuk beli benda itu in case harga dia naik dengan harga yang rendah. Itu. So option ini, swap, put option, call option ni, maksudnya kamu ada flexibility tau. So kamu tak commit beli terus macam itu. Itu namanya hedging. So kalau dalam international relation pun sama, the extension of that is when you hedge, you don't commit. Kamu faham tak apa kamu cakap ni? So sebab itu saya nak cakap pada budak-budak Walanon ke Madanon ke apa benda menteri-menteri ni pun samalah. Selalu saya cakap pada budak Walanon 20 sen ni, tapi sekarang menteri pun kepala otak macam ini sampai 1 trilion commit. So bila kamu commit, itu bukan hedging. Sebab hedging ini tak commit. Kita tak commit. Kamu faham tak? Bila kamu hedge, kita tak commit. Kita ada option. Kalau kita pergi kepada buat baik dengan Amerika ni, kalau dia buat tentu arah, kita pula boleh ada peluang, ada option untuk pergi pada kuasa besar lain. Kalau kuasa besar ni China pula buat tentu arah, kita pergi balik kat sini. So kita tak commit. Dulu yang all this while, itu yang kita buat. Itu yang kita buat hedging. Dalam international politik, itu dinamakan equidistant punya relationship. Dan kamu tak commit. Tapi bila kamu sign 1 trilion, 240 bilion nak beli sekian ni, keluar dekat White House punya apa benda ni, punya kenyataan. Malaysia commit. Ini berapa belas perkara berjela-jela kamu commit. Yang dia commit 1-2 perkara je. Commit 19%, 24 turun pada 19 ke apa benda. Yang kita commit berjela-jela, kira sampai 1 trilion ringgit. Kamu commit. Itu bukan hedging, itu bodoh. Sebab bila kamu commit, kamu tak hedging, kamu pakai otak lah sikit. Ini yang saya nak cakap. Satu. Lepas itu, tak ada orang yang mengajar kamu meniaga untuk kamu balancekan trade surplus. Ini kamu belajar daripada mana ni? Ini bodoh namanya. So lepas itu, bila kamu terpaksa beli ni, ini belum saya cerita pasal apa ni orang kata REE tu. Yang kita pula dah kena bagi akses kepada dia apa benda, dengan kalau kita nak buat trade agreement ataupun agreement berkenaan dengan digital trade agreement, kita kena consult mereka pula. Yang kamu pergi setuju dengan benda ni apa pasal? Ini siapa yang ajar kamu ini? Apa mandat yang kamu dapat? Aduh. Lepas tu bila ditanya, saya tengok Zafrul ni pergi dalam TV. Wartawan tanya dia pasal ini, sign dengan apa ni, digital trade agreement ni. Dia kata, oh tak, kita tak perlu dapat approval. Dia tak kisah kamu dapat approval ke tidak. Yang kamu kena consult. Dia ada perkataan shall dekat situ. Shall itu maksudnya apa? Shall itu, kalau kamu sign benda itu, kamu wajib buat, kamu wajib consult kepada dia. Tak kira lah dia nak kena dapat approval ke tidak. The fact that you agree to consult, itu pun dah kira macam kita serahkan kita punya kedaulatan. Kalau dulu, masa zaman sejarah, Residen British pun kata, dia cakap apa Residen British kata? Oh, dia cuma penasihat. Tapi dulu, zaman dulu, kuasa besar Residen British, nasihat dia perlu kita ikut. Nak, ini kamu, sign bukan negara-negara kecil, ini Amerika ini. Dalam international relation, dalam international law, siapa yang ada kuasa ketenteraan, kuasa besar, dia yang boleh execute, dia boleh impose, dia punya will. Bila kamu tak sign, bila kamu sign lagi lah. So sebab itulah saya cakap, benda ini satu lemah, nombor kedua bodoh. Kamu sign dengan dia, perkataan shall consult, yang kamu menggatal shall consult, kamu kata, tak payahlah, tak payah dapat approval, yang kau pergi consult, nak kita consult pula buat apa? Ini benda tak perlu. Kita nak pergi buat agreement dengan orang lain, kena tanya dia pula. Kamu sorong tekuk kepada dia. Kamu tak faham ke? Lepas tu kamu kata tak perlu. Kamu faham tak?